RM424. Di Singapura korang boleh duduk bilik yang saiz macam ni Lebih kurang satu malam harga dia RM140. Aku duduk 3 malam waktu ni. Tapi bagi aku sesuai lah untuk solo traveller. Ada tempat charge macam tu, lepas tu ada bantal, nak simpan duit, nak kuatkan angin pun boleh. Sejuk lah juga duduk dalam ni. Sebab kat luar dia letak aircon yang kuat, lepas tu angin masuk dekat situ. Kemudian korang nak buka pintu dekat sini, lepas tu nak on TV pun dekat sini. Lepas tu nak adjust lampu tu, nak cerah ke, nak terang ke, ada macam-macam kat sini. Ada remote, nak tengok TV pun boleh. Jadi kalau orang yang introvert tu sesuai lah kalau nak duduk dalam bilik yang macam ni. Selimut pun ada, towel pun ada sambil layan TV tu Orang kata saiz besar sikit lah daripada keranda. Tapi bagi aku selesa. Sebab hotel ni berada dekat Arab Street, memang sangat dekat. Dan jalan kaki je kalau nak pergi masjid. Nampak tak? Dekat kan? Nak masuk sini korang tak payah counter check in ke apa semua, tak payah. Dia akan bagi box dekat depan tu, korang ambil kad dalam box tu. Kemudian korang pergilah cari korang punya pot berada dekat tingkat mana. Bilik air memang sharing lah. Dan korang akan ada locker untuk letak bag. So ni lah pot aku. Nasib baik dia bagi dekat bawah. Senang lah aku nak masuk macam ni kan. Jadi untuk solo traveller macam aku ni, masa berada dekat Singapura, bagi aku tempat ni dah selesa lah. Cukup dengan bajet aku. Jadi jom aku share perjalanan aku dekat Singapura. Apa lagi, follow aku.